So, kemudian dia tak nampak, dia tak nampak. Pasal share banyak kali ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030, salam Perak We Deliver, dan salam sejahtera semua yang saya hormati ya, rakan-rakan pegawai JPN jika ada di talian. Okey. Seterusnya rakan-rakan pegawai USTP dan juga pegawai SSC Plus ya, yang hadir pada sesi baru pada petang ini. Okey. Saya untuk makluman juga rakan-rakan USTP, di Putrajaya juga berlangsung bengkel perupayaan untuk kelas hybrid ya, yang dihadiri oleh Encik Wafi ya. Jadi kita akan tunggu apa input daripada Encik Wafi lah untuk kita sama-sama apply ya dalam di negeri Perak ni. Okey. Dan juga yang saya hormati ya, guru-guru penyaras kelas hybrid ya, ada 8 sekolah ya, dan juga guru-guru penyaras ICT ya, di semua sekolah yang terlibat ya, untuk pada tahun 2025 ini. Okey. Jadi inilah kita biasa orang mungkin hybrid kan. Jadi sebenarnya kalau kita nak tunjukkan bahawa pedagogi secara hybrid ni bukan saja boleh dilakukan orang kata hanya sekolah-sekolah yang dapat peruntukan smart board saja, dapat smart board dan macam-macam lah, baru boleh buat hybrid. Sebenarnya untuk melaksanakan PDP secara hybrid ni, cara-cara yang orang kata yang low budget pun boleh juga. Okey, kita teruskan. Okey, jadi pengenalan ini untuk rakan-rakan guru penyarat ICT lah yang bukan kelas projek rintis. Okey. Jadi untuk makluman KPM telah Sektor Padang tu telah melaksanakan projek rintis ni yang fasa pertama, ada 110 sekolah ya. Jadi 110 sekolah, satu sekolah ada 5 kelas. Okey, satu sekolah ada 5 kelas, jadi semuanya 550 kelas hybrid lah telah dilaksanakan. Jadi projek rintis ini adalah sebahagian daripada peran transformasi KPM untuk memperkasakan pendidikan digital negara. Dan KPM juga pada tahun lepas memaklumkan bahawa projek rintis ni akan dikembangkan lagi, diperluaskan lagi untuk membangunkan kemahiran digital dalam ekosistem pembelajaran kepada 400 buah kelas lagi 400 buah kelas, cuba kita bagilah kan. 400 bagi 5, agak-agak berapa sekolah yang dapat tu buat satu sekolah 5 kelas jadi tujuannya bukan tujuan, masih lagi pengenalan. Okey, pedagogi hybrid ini membolehkan PDP sekolah itu dapat merentas kelas maksudnya dalam sekolah yang sama boleh merentas kelas yang berlainan. Okey, dan juga merentas sekolah dan boleh sehingga peringkat negeri dan juga antarabangsa. Okay. Untuk peringkat negeri telah dibuat orang kata macam rintis tahun lepas. Jadi saya rasa yang pegawai SSTP Encik Wafi yang pergi kali ini pun mungkin ada susulan tambahan lagi program perkongsian amalan terbaik juga tapi di peringkat kebangsaan. Macam tahun lepas Sarawak menjadi host ni maksud dia sekolah yang mengajar dan negeri kita, negeri Perak, kemudian Penang dengan Kuala Lumpur, ada satu lagi saya lupa, menjadi yang inilah yang mengikuti kelas tu. Maksud yang ni memang kata pedagogi antara negeri itu
dan yang subjek yang diajar tahun lepas tu matematik. Ya. Dia bagi-bagilah. 5 negeri lain tu subjek sejarah, bakinya tu subjek sains. Betul jadi kali ini pun mungkin ada begitu, tapi kita pun ambil inisiatif juga untuk melaksanakan perkongsian amalan terbaik ini kerana kita menyambut arahan daripada Mesyuarat Pengurusan Pendidikan bilangan 1 seingat saya pada bulan Januari lah, yang meminta semua JPN melaksanakan perkongsian seperti ini. Maksud dia apa yang mereka buat tahun lepas tu kena apply di setiap negeri. Cumanya atas cadangan Tuan Timbalan Pengarah yang gambar tadi tu, Tuan Timbalan Pengarah Sektor Pendidikan Dr. Mio Hamdan mencadangkan ditambah kita kena bagi peluang juga sekolah-sekolah lain untuk mendapat dapat view dapat vibe untuk pelaksanaan kelas hybrid. Dan kalau tuan-tuan lihat ada terbaca yang mana YB Menteri mengatakan bahawa tahun 2027 nanti semua sekolah nak ada smart board. Lagilah boleh dihybridkan cumanya ada saya rasa yang KPM akan bagi tu yang komplit lah cumanya baru-baru ini ada satu program yang dianjurkan oleh JPN, tak peringkat KPM tapi kita sebagai tuan rumah saya pinjam satu smart board daripada sekolah. Rupanya smart board tu tak ada kamera rupanya maksudnya ada juga smart board yang tak ada kamera cumanya kita boleh tambah lah webcam. Okay. Jadi selaras dengan peluncuran dasar pendidikan digital yang dilancarkan pada tahun 2023. Jadi dalam usaha ini kerajaan melahirkan generasi fasih digital. Anak-anak kita lah generasi fasih digital yang berdaya saing membabitkan pendidik dan juga murid. Jadi kalau untuk guru ni, guru kompeten digital. Jadi kita kena kompeten dulu sebelum anak murid kita jadi fasih. Itulah konsepnya. Kita lihat seterusnya objektif. Objektifnya yang pertama meningkatkan kompetensi serta inovasi guru selain perkongsian pintar, pengajaran dan pembelajaran antara sekolah sekaligus merapatkan jurang pendidikan dan juga digital. Maksud dia ada sekolah yang luar bandar, ada sekolah bandar jadi boleh berkongsi. Kadang-kadang ada sekolah yang ada guru pakar, jadi kita boleh gunakan guru pakar itu untuk berkongsi cara mengajar beliau. Okay? Jadi yang keduanya memastikan murid didedahkan dengan PDP yang lebih kreatif dan inovatif dengan kerjasama guru. Jadi guru juga kena kreatif bila ada smart board tu explore jangan jadikan smart board itu sebagai projektor. Boleh faham kan? Maksud dia smart board canggih lah tapi sekadar menjadi projektor. Saya biasa turun sekolah tapi bukan sekolah hybrid, sekolah yang lain lah, sekolah yang ada smart board, pengajaran beliau okey tapi itulah tidak menggunakan sepenuhnya. Maksud dia smart board tu sebenarnya murid yang kena gerak guna, bukannya cikgu. Okay. Kemudian meningkatkan tahap kesediaan sekolah bagi transformasi pendidikan digital, seterusnya merapatkan jurang digital dan memastikan akses pendidikan saksama. Dan yang terakhir memperkasa kompetensi digital warga sekolah. Okay. Itu objektifnya lah. Okey. Untuk makluman guru-guru ICT, okey, dan juga pegawai JPN yang belum pernah lagi tahu tentang kelas hybrid, contohnya yang bagi subjek bahasa Melayu lah. Okey, ada masuk lagi saya masuk lagi link kehadiran. Minta maaf benda ni kita kena pun banyak kali. Okey, jadi kalau tuan-tuan lihat di sini ada 7 daerah. Ada 7 daerah dan 8 sekolah. Maksud sini Perak Tengah ada 2 sekolah. Ada kita lihat Hulu Perak ada SMK Pekanbaru Hulu, kita Selatan ada SYS,
Batang Padang ada Saint Tapah, Mualim, ada SMK Methodist, Bagan Datuk ada SMK Tun Abdul Razak, Perak Tengah ada 2, SMK A Sultan Azlan Shah, dan juga SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob. LMS ada SMK Dr. Burhanuddin. Jadi macam yang dimaklumkan tadi, KPM akan menambah lagi 400 kelas hybrid. Dan kita harap ada penambahan. Setahu saya dah ada sebenarnya. Cuma saya rujuk dengan pegawai PHS tu dah ada. Cumanya dia tidak boleh siarkan lagi. Sebab apa? Dia punya tu berstatus embargo lagi lah. Jadi macam sulit lah gitu. Okay. Jadi so sekarang ni kita ada 40 kelas lah. Ada 40 kelas bagi 8 buah sekolah. Okay. Okay. Bagi guru-guru punya ICT dan mahupun pegawai di PPD ataupun di JPN, inilah peralatan yang dibekalkan untuk kelas projek rintis ni. Dia memang high spec lah, boleh kata. Yang pertamanya dia ada smartboard. Smartboard jenama Imago, dan smartboard ni dia dual OS. Dia boleh Android dan juga boleh Windows. Tapi kebanyakannya memang guna lebih selesa guna dalam Windows. Sebab itu dia bagi Smart TV. Okay? Smart TV ni ada 1,100 untuk semua sekolah. Maksud dia sekarang ni, maksud dia satu kelas ada 2 Smart TV. Jadi Smart TV ni dia companion dengan smartboard. Dan untuk dia berhubung dengan smartboard ni dalam Windows je boleh guna. Dalam biasanya bila dia switch ke Windows baru boleh dia menggunakan smartboard tu lah untuk memaparkan Google Meet contohnya. Contoh macam kita guna sekarang, bila macam kita guna Google Meet, bila kita share screen, bila share screen kan kita tak nampak apa nama audien kita, betul kan tuan-tuan? Kita tak nampak. Nanti kita tanyalah, cikgu-cikgu nampak tak apa yang saya present ni? Cikgu-cikgu nampak tak? Sebab tu macam saya sekarang, saya menghadap laptop. Yang ni yang saya tengok ni adalah skrin kedua saya. Dan saya menggunakan webcam lah di situ. Jadi saya tak gunakan integrated kamera di laptop. Okay, jadi sambil ni boleh tengok. Okay kan? Jadi tak adalah kata nampak tak nampak. Okay, jadi itu fungsi Smart TV. Smart TV tu biasanya untuk dipaparkan Google Meet daripada kelas lain ataupun sekolah lain, dan smartboard tu untuk yang di-sharekan. Okay. Kemudian ada wireless keyboard dan juga mouse. Yang ini pun dibekalkan, dia guna satu dongle je. Maksud dia punya USB tu satu je, tapi dia detect untuk dua-dua ni lah. Cumanya itulah di sekolah kena perkasakan juga. Sebab apa dalam pelaksanaan kelas hybrid ini, dia di bawah teras keempat, pengupayaan infrastruktur dan infostruktur. Jadi bila sebut infrastruktur ni semua kena upayakan. Okay? Bukan sahaja penggunaan smartboard semata-mata. Okay. Kemudian ada professional PTZ kamera. Okay? Yang ni kamera dia tracking. Dia tracking guru, yang mana kamera ini diletakkan di belakang kelas. Yang ini pun guru-guru kelas hybrid telah tahu cara menggunakannya. Maksud dia akan ikutlah cikgu tu bergerak kiri kanan semasa mengajar. Kemudian ada M-mic. M-mic ni dia letak di atas shieling. Jadi maksud dia kalau cakap, dia punya kadar sensitif tu bagus. Maksud dia walaupun kita cakap jelas. Cuma ada tambahan juga. Ada tambahan juga dia bekalkan kepada kelas-kelas hybrid ni, dia panggil yang mikrofon yang boleh sangkut dekat baju tu lah. Ada tambahan. Okey. Dan 2 smart TV ni saya kata tadi lah, dia digunakan bersekali dengan smartboard. Okey. Jadi untuk Salam sejahtera. Ini ialah video tutorial tentang cara menyediakan Imago EduBoard Plus Hybrid Classroom.
Mari kita mulakan. Saya dengar. Saya takut tuan-tuan tak dengar. Sebelum memulakan kelas, hidupkan switch utama dahulu. Tekan pada butang ini untuk menghidupkan EduBoard Plus. Tekan sekali lagi untuk masuk sleep mode. Lampu akan bertukar kepada warna hijau. Untuk menutup EduBoard Plus, tekan butang kuasa. Bila EduBoard Plus dihidupkan, by default, ia akan berada dalam platform Android. Pada skrin, kami mempunyai whiteboard, Imago Flash dan Smart Present. Sebelum kita membetulkan penjejakan kamera, kita perlu menukar daripada platform Android kepada Windows. Pilih bar sisi dan tekan ikon terakhir di bahagian bawah untuk beralih ke Windows. Buka aplikasi kamera di dalam Windows. Tekan butang ini untuk menukar kepada kamera LT100 4K. Fungsi ini hanya terpakai apabila kamera pengesan tidak dapat mengesan pergerakan guru. Jika ini berlaku, tekan F4. Tekan F3 untuk memulakan mod penjejakan dalam alat kawalan jauh. Fokus indikator akan muncul pada peserta. Fokus indikator ini adalah untuk kamera menjejaki orang yang ditetapkan dalam penunjuk. Pilih peserta mana yang ingin dijejaki dan tekan OK. Jika proses pengesanan berjaya, kamera akan mula menjejaki orang tersebut. Tekan F4 dahulu untuk menghentikan mod penjejakan. Sebelum anda memilih mikrofon yang hendak digunakan, sila pastikan klip mikrofon telah dihidupkan. Tekan lama butang kuasa kedua-dua peranti untuk menghidupkan peranti. Peranti akan dipasangkan secara automatik selepas dihidupkan. Selepas berjaya dipasangkan, cahaya pemancar dan penerima akan menyala. Peranti perlu dipasang ke EduBoard Plus. Sila pastikan air mic dihidupkan bila nampak lampu pada peranti menyala. Bila semua mikrofon telah dihidupkan, buka aplikasi Google Meet. Tekan ikon mikrofon dan tetapkan pilihan untuk mikrofon yang mahu digunakan. Pilih klip mikrofon untuk menangkap suara guru sahaja dengan jelas atau air mic untuk mendengar suara semua pelajar di dalam bilik darjah. Tekan ikon kamera dan tetapkan pilihan untuk kamera yang mahu digunakan. Itu adalah cara untuk menyediakan peranti Imago EduBoard Plus di bilik darjah hybrid. Untuk lebih banyak video pembelajaran, sila lawati saluran YouTube Imago Technologies. Terima kasih kerana menonton. Okey, baiklah tuan-tuan ada lihat tadi video tentang cara mengendalikan peralatan-peralatan di kelas hybrid. Okey, yang ini guru-guru di sekolah-sekolah projek inti memang dah hadam dah ya. Saja saya tunjukkan untuk pengetahuan rakan-rakan guru penyaras ya yang sekolah-sekolah yang lain supaya orang kata apa, oh macam inilah rupanya, tidaklah terkejut nanti kan. Jadi kalau cikgu-cikgu tengok dia ada tunjuk cara penetapan lah bila contohnya bila kita gunakan mic, dia nak detect mic mana, kita pandai pilih. Kemudian bila nak detect kamera mana, sebab bila dihidupkan sistem tu, peralatan tu, smartboard tu akan detect dua kamera lah. Satu kamera penjejakan, tracking tu kat belakang. Satu lagi kamera yang ada di di smartboard tu sendiri. Jadi macam sebelum ni, yang perlu guna, bila masa perlu guna kamera belakang, bila masa perlu guna kamera di smartboard. Jadi guru-guru di sekolah hybrid dia tahu dah. Guru yang mengajar akan guna kamera yang tracking tu. Okey. Kalau kelas yang mengikuti
tak ada masalah. Dia gunakan kamera yang ada tu lah, yang di depan di smartboard tu sendiri. Okay. Jadi maksud dia penetapannya simple. Jadi sebab itu kita ada USTP. USTP tugasnya untuk membantu dari segi setting, dari segi setting part-time inilah supaya perkongsian nanti berjalan lancar. Manakala SSC Plus membantu sekolah, membantu guru dalam melaksanakan PDP. Maksud dia dalam merancang RPAs, macam itulah kiranya. SSC Plus membantu dari segi cara mengajar, pedagogi. USTP membantu daripada setting part-time tu supaya digunakan sepenuhnya lah. Kita lihat macam mana kita nak tetapkan. Ni dia. Jadi kalau tuan-tuan lihat di situ, sekolah yang menjadi host tu, saya warna merah tiga tu, maksud dia di sini pelaksanaan dia sekolah host, contohlah saya bagi di Perak Tengah, jadinya sekolah host tu Saint Tapah. Jadi yang sekolah A, B ni adalah sekolah lain yang bukan kelas hybrid, bukan ada rintis hybrid, tapi yang berada di daerah host. Okey, yang ni yang ditambah. Okey, yang warna hitam tu sekolah rintis. Sekolah rintis di antara 8 sekolah tadi itulah. Okey, jadi maksud dia dalam sekali waktu perkongsian, sekali PDP ada 5 sekolah. Ada 5 sekolah. Jadinya sekolah hybrid ada 3, sekolah yang bukan rintis ada 2. Okey, itu konsepnya lah. Jadi tuan-tuan pun ada dapat dia punya lampiran jadual, dapat lampiran jadual. Jadinya kita akan mengikut jadual itulah. Okey. Jadi untuk sekolah-sekolah projek rintis tak ada masalah, sebab barang semua dah ada, cuma nak setting. Ini bagi rakan-rakan penyarah ICT yang sekolah-sekolah lain. Bagaimana nak setting? Okey. Yang kita tidak sebenarnya perlukan yang komplit, baru boleh nak menyertai kelas hybrid. Kalau cikgu tengok di sini, cara paling orang kata paling biasa, paling basic, paling marhain orang kata, kita boleh gunakan laptop. Laptop kita kan ada kamera, kan, kemudian kita sambunglah dengan projektor ataupun kita sambung dengan TV. Itu paling basic. Yang mana kita sambung gunalah kabel HDMI. Okey. Jadinya jika sekolah cikgu tu ada kelas ada smartboard, boleh sambung. Tapi smartboard kadang ada, tapi internet tak cantik. Jadi cikgu-cikgu gunalah makmal komputer. Makmal komputer memang laju internetnya. Itu option lah. Kalau di kawasan kelas itu line internetnya bagus, cikgu hanya sediakan tu lah projektor. Kalau sekolah tu di kelas tu ada projektor, biasanya kebanyakan ada smart TV kan. Jadi sambung kan smart TV, tapi guna kamera laptop. Itu paling basic. Dan kalau smart TV sekarang kadang-kadang tak perlu guna kabel, dia ada wireless display juga, WiDi dia. Dia sambungkan dengan TV secara wireless. Cumanya kadang-kadang mungkin dia nampak ada lagging lah, lag macam tu lah. Lebih baik guna kabel. Okay? Itu cara yang paling basic. Cara yang kedua, cikgu boleh tambah webcam. Webcam ni maksudnya kita tak guna webcam yang di sini, tapi gunakan webcam tambahan. Okay? Webcam eksternal. Boleh letak atas TV. Tapi kabel webcam tak panjang. Kabel webcam tak panjang, tapi dia ada jual. Dia ada jual yang extended punya USB tu. Gitu. Tapi orang kata
macam kena beli jugalah ya. Kalau ada ya. Kalau tak ada, letaklah mana-mana bagi nampak ya. Kalau macam laptop tu dia tak perlulah mengandapkan laptop yang kamera laptop tu ke murid ya. Boleh terbalikkan. Maksud dia yang kamera webcam tu menghadap ke murid ya. Okey, cumanya kalau dia sampai ke TV, memang letak di TV lah. Maksud dia memang cantiklah pandangan murid tu dia menghadap TV dan kamera tu pun betul-betul ngam di atas TV. Kalau projektor biasanya kita kadang-kadang letak di atas benda-benda lain lah. Saya tunjuk contoh ini, kita letak di tripod contohnya. Dan kita letak berhampiran dengan slide projector, screen projector tu lah supaya nampak. Okay. Dan kadang-kadang projector dia tak ada wireless display macam TV ya. Kalau projector yang tu kena keluar modal lagi lah. Kena beli, dia panggil WiDi ya, alat satu dongle wireless display ya, yang kena pasang kat projector. Itu yang kalau tak nak pakai kabel lah. Okay. Kemudian bila kita dah sambung macam tu kan, kalau kadang bila murid nak jawab, kita kena panggil murid ke depan lah, murid ke depan untuk jawab, untuk apa nama, bila sekolah host tu mengajar, cikgu di sekolah host mengajar, dan murid di sekolah yang lain tu, yang sekolah bukan rintis tu, dia tak ada smartboard kan. Kalau ada smartboard boleh touching-touching di depan. Okay? Jadi menggunakan kaedah itulah saya kata kaedah paling basic, murid panggil ke depan untuk tekan ke, untuk jawab ke, klik apa nama dia punya touchpad, kalau ada mouse ya. Yang saya tunjuk sini ada wireless keyboard dan mouse ataupun Bluetooth keyboard. Sebab apa? Sebabnya ni saya tunjuk pada tuan-tuan. Yang ini adalah webcam. Okay, webcam saya ni wire panjang sebab saya tambah dia punya USB punya wire lah, saya extendkan. Kemudian yang saya pakai ni satu lagi dia panggil Bluetooth Bluetooth keyboard. Yang mana bila Bluetooth keyboard ni dia sambung kepada kepada laptop, jadi tak perlulah usung laptop tu kulu-kiling maksud dia cikgu bawalah wireless keyboard tu sendiri saja kepada murid. Itu jika ada duit Okay. Tapi macam saya kata yang cara pertama sekali, yang paling mula-mula iaitu cara paling basic sekali, satu laptop dengan satu projektor ataupun TV lah. Internet mesti kena ada. Okay. Yang maksud dia kita untuk melaksanakan PDP hybrid ni sebenarnya pelbagai cara dan mungkin ada lagi cara yang lebih canggih daripada yang saya fikir ni yang ni setakat yang saya boleh fikirlah. Okay. Seterusnya tindakan. Okay. Tindakan yang perlu dilakukan, yang pertama sekali untuk guru pensyarah kelas hybrid. Okay. Yang pertama sekali berbincang dengan guru mata pelajaran, ikut macam jadual tu. Contohnya macam yang pertama Kintas Selatan. Kintas Selatan, guru pensyarah kelas hybrid, sekarang subjeknya matematik. Matematik tingkatan 5. Jadi maksud dia kena berbincang dengan guru matematik tingkatan 5 untuk menetapkan tarikh tarikh dan juga masa. Tarikh, masa, tajuk dia lah termasuk SK dan juga SP. Okey. Bila nak kena buat? Okey. Untuk yang bulan Mei, kalau tuan-tuan lihat dalam jadual ada bulan Mei ni ada dua sekolah yang dua sekolah host yang terlibat dan ada sekolah-sekolah yang lain perlu settle dalam bulan Mei. Jadinya untuk SYS penetapannya pada minggu kedua. Okay, minggu kedua bulan Mei, dan juga yang Dairy untuk sejarah tingkatan 5 penetapannya pada minggu keempat. Okay, jadinya untuk bulan Mei ni kena setting cepat supaya saya boleh buat surat sekaligus lah untuk sebulan tu tindakan. Ya, Cikgu Ros, ada soalan ke? Kintas Selatan. Assalamualaikum Tuan. Ya, saya.
bulan 5 sampai 28 bulan 5 SYS exam. Oh. Termasuk tingkatan 5 dia Semua, mula fasa sampai amali dia orang 28. Baru habis 28 dan 5 amali. Form 5 Semua tingkatan exam tingkatan. start bulan 5. Termasuk form 5. Form 5 last amali 28 bulan 5. Okey, yang ni saya akan bincang balik dengan dengan timbalan saya. Kita mungkin akan ubahlah. Boleh? Baik. Cumanya kita faham dulu cara pelaksanaan dia dulu. Okey. Berkenaan tarikh tadi, saya akan adjust balik. Sebab sekejap lagi saya akan tunjukkan dia punya ni lah. Dia punya Google Doc yang akan diisi. Dan Google Doc ni saya akan masukkan dalam grup. Dan untuk masuk dalam grup tu, kejap lagi saya akan masukkan satu lagi link. Satu lagi link untuk grup PDP hybrid tu. Okay, saya jelaskan dulu tentang tugas ini. Mujur cikgu ingatkan saya, memang saya dah tahu dah benda tu. Okey, orang tengah exam. Ya. Mungkin kita akan drag lah. Kita akan drag dia punya tu. Start bulan 6 ni tu lah, tengok keadaan. Okay. Kemudian penyaras hybrid akan mengisi tarikh pelaksanaan dalam pautan yang diberi. Okay. Pautan tu akan dimasukkan dalam grup lah. Kemudian membantu pegawai SIC Plus dan juga pegawai USTP semasa PDP sedang berlangsung. Okay. Waktu tu lah, jadi maksud dia penyaras kelas hybrid pun kena direliefkan lah waktu tu. Okay. Kemudian meletakkan pautan bahan ataupun kuis yang akan digunakan. Mungkin nak letakkan pautan PDF bahan bercetak ataupun pautan link kuis lah. Okay. Kemudian untuk pegawai SIC Plus, okay, membantu guru. Maksud dia guru perlu juga berbincang. Maksud dia orang tengah dia penyaras kelas hybrid lah. Itu orang tengahnya antara guru dan juga pegawai SIC Plus. Yang pertama sekali sebab apa? Untuk merancang buat RPH. Buat RPH dan juga aktiviti yang sesuai. Aktiviti orang kata berpusatkan murid. Dan pegawai SIC Plus perlu pastikan pedagogi itu secara interaktif. Dia berkumpulan satu kita. Nak buat kumpulan-kumpulan pun boleh. Tapi bila kita ada smart board, kenalah interaktif. Jadi ada pelibatan murid dengan guna smart board tu dan ditambah dengan aplikasi digital sebelum ni lah. Aplikasi sebelum ni biasa tengok ada buat quizzes. Jadi untuk makluman guru-guru penyarat ICT sekolah-sekolah yang bukan rintis, tahun 2 tahun lepas kita ada buat pelaksanaan hybrid antara kelas. Jadinya adalah penerapan penggunaan inilah aplikasi macam inilah, Quizzes, Kahoot, ada Workwall dan ada juga contohnya untuk sumbang saran antara sekolah boleh gunakan Padlet, tak ada masalah. Jadi benda tu pelbagai boleh guna. Okey. Dan juga pelaksanaan pedagogi perlu mengikut standard 4 dalam SCAS. Okey. Sebab bila buat orang kata observation pun, mana-mana pun, nazir pun turun sekolah pun, dia akan melihat itulah menggunakan instrumen standard 4 tu sendiri. Dan dalam apa-apa penilaian pun biasanya yang kena orang kata kena yang perlu komitmen lebih tu guru sebagai pendorong, kemudian yang last tu murid sebagai pelajar aktif. Macam tu lah kiranya. Guru boleh mendorong untuk jadikan murid tu aktif dalam kelas. Okey. Kemudian
pegawai USTP, rakan-rakan, pegawai USTP yang mana macam saya beritahu tadi, ya, membantu penyarah kelas hybrid, ya, dan juga guru mata pelajaran, ya, untuk setting peralatan-peralatan yang ada lah, ya, semasa PDP tu, ya. Sebelum PDP, ya, supaya dapat digunakan sepenuhnya sewaktu PDP, ya. Cuma test juga yang mic yang pakai di baju tu kadang-kadang susah nak detect, sama ada dia rosak ataupun memang susah nak detect lah. Kemudian pastikan menggunakan peralatan secara optimum. Kamera belakang tu gunakan, ya, sebab masa peringkat-peringkat awal, masa tu guru-guru di sekolah-sekolah rintis pun banyak yang tak pandai guna lagi, ya. Lepas tu bila dah masuk tahun lepas, ya, baru BPSH, ya, dia buat video panduan, ya, dan juga manual. Jadi guru-guru yang projek rintis kelas hybrid ni semua dah tahulah berdasarkan daripada video tu. Baru kata dah pandai guna. Kalau tidak orang kata hanya guna smartboard je, ya. Yang itulah, yang alat-alat lain tu tak guna, ya. Walaupun buat hybrid, tapi saya mula fikir, kenapa TV ni gelap, ya? Untuk apa TV ni, kan? Bila saya dah tengok video tu yang BPSH buat, baru tahu fungsinya TV 2 biji itu di kelas, ya, untuk memaparkan Google Meet. Kemudian yang di share screen tu yang smartboard tu sendiri. Okey. Tapi untuk setting-setting tu guru-guru kena belajarlah cara-cara untuk extend screen tu. Okey. Dan untuk rakan guru penyeras ICT bagi sekolah yang bukan rintis, ya, berhubung dengan guru mata pelajaran, sebab apa? Priority, maksudnya autonomi diberikan kepada sekolah host, ya, menetapkan waktu dia, okey, menetapkan waktunya dan masa. Okey, subjek saya tetaplah, ya, waktu dan masa. Jadi untuk pihak ICT sekolah yang bukan rintis ni dah tahu dah macam tadi kita selatan matematik, kita selatan matematik, jadinya cikgu-cikgu kena maklumkan, kena berhubung dengan cikgu matematik tu supayanya bila kelas tu ikut matematik kena kelas yang sama lah. Maksudnya kena selari lah, ya. Dan cikgu matematik tu pun yang form 5 tadi tu pun kena ada juga. Orang kata sebagai pairing, guru pairing lah maksud dia. Dia maksud dia pembantu di sekolah host mengajar. Jadinya di sekolah yang mengikuti pengajaran tu membantu murid berdasarkan PDP cikgu, cikgu yang sekolah host tu. Jadinya yang kedua tu menggunakan kaedah yang sesuai untuk pelaksanaan PDP secara hybrid. Macam saya cerita tadi dalam slide sebelum ni, ya, ada banyak kaedah dan kaedah paling simple, satu laptop, satu projektor. Kamera yang laptop tu menghadap murid. Itu yang paling simple. Cumanya carilah kawasan yang ada internet yang okey lah, ya. Okey. Dan kemudian memuat turun bahan-bahan latihan ataupun pautan kuis untuk aktiviti murid. Okey. Jadi maksud dia yang tadi penyaras kelas hybrid dah masukkan dalam dalam pautan dalam Google Doc. Saya akan tunjukkan Google Doc tu mana dia. Ya. Ya, ni kena ubah balik. Copy, share satu lagi. Okey. Yang ni saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Cumanya saya akan tukar tarikh lah. Saya akan tukar bulan ni lah. Saya akan tukar bulan ni. Saya masukkan lagi. Ada yang belum ni. Kehadiran.
Okey. Jadinya link jadual kosong ini saya akan masukkan dalam grup. Dalam grup. Sekarang saya akan masukkan grup. Minta tuan-tuan masuk dalam grup Telegram ini. Telegram ni lah. Saya masukkan sekarang ya. Okey. Okay, dapat tak? Masuk ke tak ni? Tak masuk ya. Oh ada. Okey. Tu t.me tu itu link Telegramnya. Minta yang penyiaran hybrid biasa dah ada dah. Yang mana yang tak ada ni mungkin pegawai-pegawai di PPD yang baru join SSC Pelah Bahasa Melayu contohnya ataupun sejarah kemudian yang sains matematik akan masuk kemudian. Yang ini kebanyakan untuk yang guru-guru sekolah yang bukan rintis. Jadi di sini jadi penyiaran kelas hybrid kena masukkan tarikh dan juga masa macam contoh saya buat di atas tarikh dan masa. Kemudian masukkan SK dan juga SP supaya sekolah yang diajar tu tahu tajuk. Nanti ajar lain, yang sana prepare lain. Okey. Kemudian paut tambahan dan juga link-link quiz pun masuk dalam kolom itu. Cuma satu lagi kolom saya nak tambah iaitu kolom pautan Google Meet. Okey. Kolom pautan Google Meet. Akan tambah di ujung lah. Okay. Cuma sekarang ini saya perlu setting balik dia punya bulan pelaksanaan tu sebab kita tak nak ganggu dengan bukan kata PPSA je kita kena tengok balik yang perasaan yang lain tu yang mungkin akhir tahun kita tak nak sentuh lah. Saya rasa mungkin kita sempat tak ganggu yang akhir tahun lah. Cuma PPSA ni kita akan anjak dia akan bermula mungkin bulan Jun lah bulan Jun paling awal. Okey. Terima kasih kerana ingatkan saya tadi kalau tidak saya terlajak. Okey. Jadi saya tengok ada lagi tak? Jadi link ini akan saya masukkan dalam dalam grup. Okey, saya nak tengok balik. Oh, yang tadi tu slide terakhir punya Jadi baiklah tuan-tuan. Grup pastikan tuan-tuan dah masuk kemudian kehadiran tuan-tuan dah isi ada saya masukkan tadi. Jadi ada persoalan boleh tanya. Saya buka soalan tuan-tuan. Yang untuk sekolah-sekolah hybrid biasanya memang dah tahu guna yang jadi orang kata apa, yang jadi orang kata apa cabaran bagi pegawai JPN dan juga pegawai-pegawai di PPD kami nak latih cikgu di sekolah hybrid tapi kami sendiri tak ada alat tu. Itu yang kami turun padang terpaksa berlatih turun padang. Salam bilangan kelas dan murid. Oh, satu kelas satu kelas. Maksud dia sekarang ni yang di sekolah host pun satu kelas juga. Yang mengikuti tu pun satu kelas. Okey. Jadi di sekolah orang kata apa, di sekolah yang lain tu pun pilihlah satu kelas mengikut tingkatan tu. Bukan semualah. Nanti ada 5 kelas, 5 masuk jadi ini kita terlampau banyak pula kita nak satu kelas saja di setiap sekolah. Boleh Jadi ada soalan lagi? Dan kita juga menunggu input lah daripada Encik Wafi SSTP tentang apakah
orang kata apa kata what's next apa benda akan lakukan, apa perancangan BPSS untuk akan datang lah dan saya juga secara orang kata apa, secara nak kata hitam putih dia tak ada surat lagi tapi dalam perbincangan ada peruntukan untuk melaksanakan bengkel pengupayaan pegawai JPN-PPD bagi kelas hybrid, tu yang pertama. Yang kedua, bengkel pengupayaan kelas hybrid kepada sekolah yang ada kelas hybrid lah maksud dia untuk laksanakan. Rancangannya saya tak pasti, okay? Mungkin untuk sekolah itu ataupun kita panggil sekolah lain lah untuk didedahkan PDP hybrid tu sendiri. Biasanya kalau buat di sekolah sendiri ramai dah mahir kan. Jadi mungkin kita rancang, kita panggil guru-guru sekolah lain belajar di sekolah hybrid yang ada itulah. Orang kata apa, perkongsian peningkatan profesional. Okey, jadi ada soalan lagi? Boleh raise hand kalau nak tanya ataupun tulis dalam ruangan chat. Kalau bagi tempoh seminit, kalau tak ada kita akan tutup kedai lah. Okey gitu Ya, Mr. Rishi. Ya, salam sejahtera tuan. Ya. Okey, saya nak sebab dah diberi kumpulan-kumpulan yang sekolah host dengan sekolah yang akan mengikuti kan. Okey. So adakah untuk membuat RPH itu kita boleh laksanakan satu PLC lesson study untuk bincangkan bagaimana kita nak design kita punya RPH, pengajaran kita dan bagaimana bahan-bahan yang disediakan itu. Itu sahaja daripada saya. Okey, cadangan yang bagus. Tapi itulah macam saya kata dia, itu di peringkat daerah masing-masing lah untuk ni untuk melaksanakan adakah Encik Rishi masukkan untuk orang kata untuk bengkel untuk semua? Maksudnya yang macam untuk daerah LMS, SMK Dr. Burhanuddin dia adalah host kepada mata pelajaran sains. Jadi Encik Rishi direct sajalah dengan sekolah tu. Direct dengan sekolah itu. Direct saja. Lepas itu saya nak, sebab kalau yang ni melibatkan sekolah-sekolah lain dan kita nak tahu tahap murid, bahan yang macam mana nak disediakan, takut nanti kalau melebihi expectation pun susah juga. Kalau kita sekolah-sekolah yang lain yang mengikuti PDP itu kalau dia tidak dapat ikut bersama, sebab itu yang saya cadangkan kalau ada satu ruang untuk kami ber-PLC dulu, bincang RPH, lepas itu bincang saya rasa aktiviti. Boleh tu sebab bulan 5 tu nampak tak belum dilaksanakan lagi. Boleh Encik Rishi boleh gunakan dalam bulan 5 tu lah. Ya, selepas exam sebelah petang gitu boleh buat PLC lah. PLC. Jadi cuma yang satu sekolah tu daripada Bagan Datuk je lah. Yang saya fikir mungkin kami nak buat dalam secara talian GM ke. Mungkin kami akan present RPH kami, aktiviti kami. Jadi guru-guru boleh bagi input. Tidaklah nanti mereka pada hari kejadian itu macam terkejut pula apa pula aktiviti yang macam mana mereka nak tekan apa, nak tunjukkan flickers ke. Jadi kita boleh bersedia awal. Boleh ready awal. Orang kata tak adalah tergelam punca Ya, betul. Kita macam culture shock pula Tambah-tambah bagi sekolah-sekolah yang pertama kali yang nak terlibat dalam yang dilibatkan sekali dalam projek rintis ni lah kan. Rintis ni. Dan kita tak nak pelajar-pelajar lain pun macam kekok. Jadi guru-guru boleh beritahu awal so perjalanan PDP ini begini, so bagaimana kita nak memberi respon. Okey. Cadangan yang bagus. Jadi saya mohon SRC Plus yang di daerah lain bagi subjek-subjek yang terlibat tu buatlah PLC seperti cadangan inilah saya sokong cadangan Encik Rishi itulah. Masa dia buat bincangan dulu
apa tajuk yang nak diajar, kemudian apa persiapan dia, barulah kita boleh boleh teruskan. Okey. Terima kasih Cik Rishi. Ada lagi soalan? Okey, rasa tak ada kot Jadi kalau tak ada, akhir kata saya mohon maaf sekiranya ada kekelapan, ada kekurangan dalam pembentangan saya pada petang ini, apa-apa pun kita akan follow up dalam grup projek Rinti Kelas Hybrid, dan jadual tadi tu saya akan kemakinilah dia punya bulan-bulan tu supaya tak ada peperiksaan. Okey. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Okey, saya stop rakaman.